Sampai peringkat itu barulah mencegah mungkar dan maksiat. Tak sampai yang ini tak usahlah. Dan bila sampai yang sini tak mustahil, dia akan capai martabat sembahyang paling tinggi, iaitu salatul muhsinin. Habis. Kalau gitu sembahyang kita ikut Nabi tak? Tak ikut. Habis ikut siapa? Ikut suka. Saya nak buktikan satu saja. Satu, minta maaf ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh 5 imam. Oh dia. Kadang-kadang tuan-tuan kita baca hadis ada riwayat 2 imam, ada 3 imam, ada 4 imam, 5 imam, sebenarnya 5 imam. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Ibn Majah. Tu 5 imam riwayat hadis ini. Daripada Abu Hurairah annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi khadwa mankibaihi wa kadzalika yaf'alu 'inda ar-ruku'i wa 'inda al-i'tidal. Sahih Rasulullah. Hadis sahih dengan sanad yang sahih. 5 imam riwayat. Apa makna dia? Kata Abu Hurairah, Nabi ni bila dia memulakan sembahyang, bila dia menyebut Allahu Akbar, rafa'a yadayhi, dia angkat tangan dia, khadhu mankibaih, serta dengan apa? Telinga, tapak tangan ke hadapan. Itu Nabi buat. Tu Abu Hurairah cerita. Allahu Akbar. Dalam hadis lain disebut lagi, lepas takbiratul ihram, tangan kanan Nabi memegang pergelangan tangan kiri, telunjuk diluruskan, diletak antara perut dengan dada. Itu Nabi buat. Yang kita buat. Kita Allahu Akbar. Ikut siapa? Ikut siapa? Ikut suka. Saya pernah cakap tuan-tuan, pernah cakap depan saya Tok Bilan, mengangguk aja. Allahu Akbar. Buat lagi Allahu Akbar. Habis ceramah mayang Isyak, Tok Bilan belah kata tadi Allah. Lepas semayang bersama makan duduk sebelah saya. Katanya Tok Bilan, tadi kan saya kata Nabi bila takbir Allahu Akbar, yang Tok Bilan dia buat macam ni tu pasal apa? Dia gelak. Aram jadah bilangnya. Saya tanya dia gelak. Tak boleh berubah. Sama lah malam tengok lah malam ni tengok lah kan. Wal hasan balik hasil juga. Abu dah kata Nabi bila takbir dia angkat tangan bukan begini. Ini mana dia surrender. Kita sembahyang dia surrender dengan siapa? Kita serah diri dengan siapa? Ini surrender bukan macam ini. Kita Allah dia tutup telinga tu siapa? Itu bukan surrender. Surrender kena begini. Allahu Akbar. Macam mana Nabi angkat tangan ketika takbiratul ihram? Wa kadzalika yaf'alu. Sama Nabi buat. Baca nak rokok, baca i'tidal. Tuan-tuan, nak rokok, i'tidal. Jadi ulama fiqh ambil hadis ini, dia tak angkat tangan 3 tempat. Takbiratul ihram, masa nak rokok, masa i'tidal. Imam Syafi'i tambah lagi satu. Dia kata ada dalil yang Nabi angkat tangan bangun daripada tahiyat awal. Jadi 4 lah. 4 tempat sama dia buat. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Nak rokok Allahu Akbar. I'tidal sami Allahu liman hamidah. Berhenti, pause, tamak ninah sekejap. Yang kita buat, tengoklah kan. Allahu Akbar. Nak rokok Allahu Akbar. I'tidal Allahu hamida. Bunda ikut siapa? Ikut siapa? Kenapa tak ikut Nabi? Abang tuan jawab. Itu baru satu saya cakap.
baru cakap angkat tangan ni, belum cakap rokok, belum cakap sujud lagi, belum cakap bacaan lagi. Kita semua tak ikut lagi. Sebab itulah sembahyang tak berperanan membentuk syahsiah kita. Ini Isra Mi'raj. Nak cerita penting sembahyang. Malah ni kalau boleh berubah angkat tangan cukuplah. Dia 4 tempat. Bila kau tak ihram, Allahu Akbar, ada pause, berhenti, tamak nina. Nak rokok pun walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, itu tamak nina. Ini bila nak rokok, Allah, tidak, Allah Maha benar ni. Apa benda? Ikut siapa? Lepas dia nak ikut Nabi dah, payah wal hasab al has. Tengoklah sekarang, yang senang tengok orang depan, tak berubah juga. Tak berubah juga. Tengoklah sekarang dia. Itulah saya kata ni tuan-tuan, nak cerita Isra Mi'raj, penting ibadat solat. Kalau boleh Nabi kata ikut aku, macam nak kemuti aku buat macam aku buat. Lain-lain